Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Stay tune video ni tengok sampai habis sahabat. Kita buat menu gap. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat kita. Minta bisa belakang sahabat dah. Hari ni sahabat kita start dengan episod yang pertama sahabat. Kita main klarinet sikit sahabat. Ada barang ada menu sahabat dah. Ada barang ada menu. Kita nak cari ikan kerapu. Ikan kerapu di celah-celah batu gini. Air suru dengan ni, air suru. Apa kita terlalu dulu. Kita main ke kerapu ni macam batu lah. Jadi sahabat, stay tune video ni tengok sampai habis sahabat. Kita buat menu gapo ni sahabat. Kita buat menu gapo. Kita ada barang ada menu sahabat. Stay tune sahabat dah. Kena nasi. Kita isi gulai kayu. Cuaca comel ini. Adalah air muda. Ikat tanda. Gotak lagi ya. Jari. Ada pula. Wah. Dia sambar terus. Kalau pergi duduk dak lagi. Kena tanduk susah sudah. Pakai mata lain. Oh. Ya dah tu. Boleh. Boleh. Kat dah. Benar dah. Kau apa ni? Tanda. Ikan tanda. Aduh. Tanda. Buat laut.
Apalah. Ada ngetih, ada ngetih. Ambil perhabis, ambil perhabis. Ambil perhabis lagi. Oh, tak lega Oh, ada dah. Oh, ada dah ni. Oh, gitu. Oh, saya. Aduh dah. Tengok. Dah. Tengok. Aduh, puluh. Metepi ya puluh. Laut juga ni. Macam pun laut juga. Laut dah. Rezeki kita hari ni. Ni ada ikan buluh, ikan tanda. Satu ikan gapasa, ikan kruk-kruk. Kalau panggil ikan kruk-kruk. Kalau kita panggil ikan kruk-kruk. Kruk-kruk. Jadi, walaupun banyak ni sahabat. Kita akan buat menu sahabat. Kita tengok menu berapa. Kita tengok menu berapa kita klik buat mana. Boleh dah ni. Stay sahabat. Sahabat kita ni. Ikan boleh saat ni. Kita nak buat asap dah. Asap dah. Bolehlah. Ada menu juga ini. Target ikan apa? Ikan kerapu tapi kat. Tengok kan rezeki dia daripada dia. Ni ikan tadi kita tak ingat nak buat video. Tak ada nak rakai ikan. Lekat panggil ni gelamo. Gelamo ke apa panggil ni? Gelamo gigi. Gelamo gigi ada. Gelamo gigi. Kalau gelamo pokok dia gebeng, gelamo gigi. Lepas tu ni ikan selari ni kita nak apa? Nak goreng. Ni ikan kita boleh ni kita buat asap dah. Kita siap ni. Kita buat perut.
menu special kita. Tengok dah. Tengok dah. Ikan goreng. Lepas tu ni ikan hak kita ngai tadi. Oh, kita buat jadi asam dah. Oh, tengok kamu ni. Lepas tu hak ni hak batin ni. Tengok. Budu pada batin. Oh, hak ni hak buka selera ni. Jadi kita nak terah dulu . Kita nak terah dulu . Tengok Dekat sikit. Kemudian hemon dia tengok. Ni ada ke apa? Tim gini, kayak gini. Oi. Boleh tak? Ikan tawar. Telik. Mata-mata Ikan tawar. Kita tengok. Cuba buat sikit nak tengok. Budu. Pusing dulu, banyak nasi sikit. Oh, nasi pun banyak dah. Nasi banyak ni. Habis tak khabar gak ni nambah. Main bodoh tak? Ikan goreng sekala kat ada kepala kita kah ni. Cicah gini di bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ni maknya ya Allah. Okey. Nampak? Sabda. Ni nak sini. Ikan mana ikan? Ni ikan tanda dah. Tanda. Krok ni. Krok. Tanda gitu. Tak gitu. Tengah ikan tu. Jadi. Bismillah. Nyakut. Makin lagi ni nyakut lah ni. Ni waktu tu bola ni. Waktu tu kita bakar je itu dah ni kan. Kita bakar lembek molek. Kena bodoh pula. Kapo timbung dia. Tak gitu. Jadi gol. Ni, rabat ikan gini. Tu dia. Tengok dekat tulan dah. Tu. Bismillah. Kagum. Belum. Jadi. No. Kalau orang ajak pergi hotel 5 bintang. Tak pergi. Ayah kayak gini ya. Kayak gini ya. Tak ada hotel 5 bintang. Okey bang. Episod seterusnya kita tengok bang. Menu gapo pun. Menu gapo kita tahu bang. Dah tahu. Abang nak boleh follow lagi, boleh ajak follow. Subscribe dah. Subscribe. Apa-apa hal bang. Nanti tunggu episod yang kedua dah. Ni episod 1. Dah tu. Okey, beres bang. Daca.